Hari ini saya nak share tentang 7 tanda awal yang mana kita ni sedang mengalami masalah kencing manis. Yang pertama, kerap buang air kecil. Siapa yang kerap buang air kecil, especially waktu malam, itu tanda awal yang anda ada kencing manis. Yang kedua, kerap rasa dahaga walaupun baru lepas minum. Yang ketiga, berlaku tumpukan gelap di bahagian leher, ketiak dan juga bahagian kelengkang. Yang keempat, luka yang berlaku dekat anda lambat sembuh. Walaupun luka yang sikit, lambat sembuh. Yang kelima, kerap rasa lapar. Walaupun baru lepas makan, dah rasa lapar balik. Itu sebenarnya tanda awal kepada masalah kencing manis. Yang keenam, pandangan kita mulai kabur. Okey, rasa macam nampak tak nampak kan? Okey, yang ketujuh adalah berlakunya sakit saraf, bahagian saraf-saraf tertentu di badan kita. Sekiranya benda ni, 7 perkara ni berlanjutan dekat anda semua, jangan lupa pergi jumpa doktor untuk buat test diabetes. Kita kena ikhtiar